Pernah terfikir nak ubah dekorasi rumah tapi nak yang moden, simple dan nampak macam gaya urban? Gaya loft ni nampak luas, lapang dan sangat minimalis. Tapi jangan risau, nak buat gaya loft ni tak susah mana pun. Pertama sekali, ruang ni mesti terbuka. Kalau boleh, jangan banyak sangat dinding pemisah. Gunakan je rak buku, sofa ke sebagai pemisah antara ruang tamu dan ruang makan. Nampak lebih luas. Batu-bata yang tak berplaster, lantai konkrit, kerusi atau meja yang ada kaki besi, semua itu memang signature gaya loft. Perabot pula, cari yang simple dan praktikal. Tak payah syarat ukiran, cukup yang sleek dan boleh jimat ruang. Cuba guna lampu gantung besar atau lampu lantai yang ada bentuk unik. Lighting ni penting tau, dia yang akan naikkan mood ruang tu. Letakkan tumbuhan hijau dalam pasu besar memang cun sangat sebab kontras dengan dinding kelabu atau perabot besi tu. Jadi kalau anda tengah plan nak transform rumah, boleh try konsep loft ni. Simple, moden dan sangat bergaya. Ingat dekor, ingat impian.